Okey, semua boleh isi dulu kehadiran. Cikgu dah share dekat chat. Semua boleh ke dengar suara cikgu? Dengar tak? Boleh, boleh. Boleh eh? Dengar, dengar. Okey. Baik. Banyak ke dapat duit raya kelas? Cuba share sikit berapa ratus kamu dapat duit raya. Zaman-zaman cikgu dulu, kalau orang bagi duit raya kan tak banyak. RM1, RM2, kan? RM3. Paling banyak pun RM5 lah kan? So zaman cikgu tu kan, kalau cikgu kumpul-kumpul duit raya tu dalam 100 je dapat. Tak banyak pun. Rafi berapa? Banyak ya. 450. Duit tu ada lagi dah ke dah guna dah? Rafi, guna dah ke simpan? Ada yang nak simpan. Yang nak simpan tu berapa? Ya, 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 RM10. RM60 simpan. Guru. Ha? RM1,000 lebih? Serius, Arif? RM1,000 lebih? Arif kampung kat mana, Arif? Kampung Arif kat mana? Melaka. Kat mana? Alor Gajah? Dua Tunggal? Melaka. Segamat? Segamat dekat dengan Johor. Serkam. Um, Paling banyak Arif dapat. Macam mana maksud cikgu, kalau seorang bagi tu paling banyak berapa yang Arif dapat? RM10 ke RM20 ke? Cikgu saja nak tahu sebab cikgu tak pernah tanya cikgu punya sepupu ke anak buah ke, tak pernah tanya dapat duit apa. Sekarang baru terfikir nak tanya. RM20. Okey, okey, okey. Banyak. RM1,000 lebih. RM1,000 lebih tu RM1,500 ke? Terus, macam gaji basic lah ni. Hebat, hebat, hebat. Yang lain banyak dapat tak yang lain? Yang bab-bab duit raya ni, budak lelaki lah banyak kongsi, perempuan dia senyap je. Tak banyak sangat. Okey, tak apalah Darwish. 300 lebih Dayan. Banyak juga tu. Duit raya nak buat apa ni? Nak beli phone? Itulah untung sekarang eh. Duit raya pun dah beribu lah. Kalau kamu pandai kan, duit raya tu kamu beli emas. Sebab emas sekarang ni makin naik ya. Dia naik dengan cepat. Kalau kamu simpan duit dekat bank, duit kamu banyak tu je. Kalau kamu simpan 100, 100 lah duit kamu. Tapi kalau kamu tukar ke dalam bentuk emas, kan, duit raya kamu tu akan menjadi berganda. Sekarang ni, berapa gram lah, sekejap emas saya tengok sekejap. Aku tak jual emas pun saja je nak share. Wah, banyak. Ush, 1 gram.
Harga emas 999, RM470 satu gram. Banyak tu. Zaman cikgu dulu, cik zaman cikgu kan. Maksud cikgu zaman cikgu nak tunang, cikgu beli emas waktu tu. Satu gram, uh, 270 kot. Ke 300. Ingat. Yang tu tak saja cikgu 2-3 tahun lepas. Sekarang ni nampak. Satu gram dah naik 470. So tak memang berbaloi beli emas. Cuma cabaran beli emas ni kan, misal hilang lah kan. Beli emas pakai rumah hilang pula. Biasanya kalau emas ni kita simpan dekat mana? Dekat bank. Kan? Kita akan bayar upah simpan setiap bulan. Tapi kalau zakat simpan kadar simpanan sikit tak baloi lah sebab kat bank. Dia kalau simpan banyak tu baloi lah. Ya, RM25. Okey, tabung haji okey lah ada dividen. Kan, tabung haji, ASB semua dividen. Dividen tahunan kan. Sekarang dividen berapa persen dah? Dividen sekarang cikgu tak ada tabung haji. Tak buat tabung haji, cikgu buat SNB. Dividen tahun lepas 3.25%. Itu untuk tabung haji lah, untuk dividen tahun lepas. Kalau ASNB, banyak 5.5. Lepas tu ada bonus lagi. 0.25 sen seunit. Jadi lagi berbaloi lah kita simpan dekat ASNB. Itulah nanti kamu faham Kamu tahu kan ASNB? Amalan Saham Nasional Berhad, tahu kan? Arif tahu Arif? Tahu kan? ASNB. ASNB tu yang boleh melabur tu hanya Bumi Putra je. Kan? Melayu dan suku kaum kat Sabah Sarawak. Yang bukan Bumi Putra tak boleh melabur dekat ASNB. Itulah. Kalau tabung haji tu untuk orang Islam kan. Orang Islam boleh melabur dekat tabung haji. Tak apalah, terpulang lah kamu nak guna duit kamu buat apa pun. Tak kisah. Okey. Hari ni cikgu nak ajar bahagian penyuntingan. Penyuntingan. Kamu semua dah belajar ke belum penyuntingan? Dah belajar belum dekat sekolah? Kalau dah belajar, komen dah belajar. Kalau belum, komen belum. Putri belum yang lain? Penyuntingan tu maksud dia kesalahan bahasa. Kesalahan bahasa. Waktu kamu ambil UASK kan, waktu form 3 tu, tak silap cikgu, kesalahan bahasa ni 2 soalan je. Kan, 2 soalan je. Bila masuk SPM ni, kesalahan bahasa tu mungkin ada 10, mungkin ada 13 kesalahan. Gitu. Haras dah, dan Niza belum. Haras, susah ke senang belajar penyuntingan? Susah ke senang? Kalau kita nak menguasai bahagian penyuntingan ni, kita kena khatam. Khatam tu maknanya kita kena habiskan silibus tata bahasa. Kan? Sebelum ni cikgu kan dah ajar kamu semua kata tunggal, kata majmuk, kata terbitan, kata ganda dah habis kan? Untuk kata ni kan? Tak cukup. Kamu kena kuasai kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Baru boleh jawab soalan penyuntingan. Tapi tak apalah, cikgu dah kena ajar juga sebab pertengahan tahun masuk kan soalan penyuntingan. Semua masuk.
Susah sikit, tak apa, tak apa. Yang tak komen ni semua dah belajar ke? Yang lain? Lagi 10 orang. Kita orang fokus kat karangan dulu dulu. Oh, ya betul. Saya pun setuju sebab karangan ni menyumbang banyak markah kan. Karangan saja 100 markah. Jadi eloklah fokus karangan. Dengan ni setakat 10, 11, 13 markah je tak banyak pun. Tapi walaupun tak banyak, tapi dia memberikan kesan juga dekat markah kamu. Ni belum, wifi belum. Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Okey, jom cikgu ajar. Okey, kesalahan pula. Okey, untuk penyuntingan ni, kamu akan belajar tentang kesalahan. Kesalahan apa? Hmm. Ada 4 kesalahan. Yang pertama, kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, kesalahan kata, kesalahan istilah, kesalahan frasa. Ada 5 jenis kesalahan. Okey Jom tengok satu persatu Tengok yang pertama dulu. Kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan tu apa dia? Ha, Kesalahan ejaan tu melibatkan huruf besar atau huruf kecil. Ha, Faham? Contohnya macam ni. Okey. Kelas Melayu ni huruf besar ke huruf kecil? Ha, Tunggu ni. Melayu. Huruf besar ke huruf kecil? Tak tahu? Ya, betul. Huruf besar. Awalan dia kena huruf besar. Kenapa Melayu kena huruf besar? Apa sebab dia? Kenapa kena huruf besar? Sebab? Kenapa Melayu kena huruf besar? Sebab Melayu ni ialah kata nama khas. Kata nama khas kena huruf besar Nama orang, nama tempat, nama institusi, nama barang, apa-apa je lah kan. Yang melibatkan kata nama khas. Okey. Lagi satu. Bila lagi kita tak gunakan huruf besar? Kita gunakan huruf besar bila di permulaan ayat. Contoh. Saya makan nasi. Kan? So, saya tu kena huruf besar lah sebab di permulaan ayat. Okay, faham Itulah dia yang melibatkan kesalahan ejaan. Maknanya melibatkan huruf besar, huruf kecil. Kamu jangan ingat kesalahan ejaan tu ejaan saja. Tidak. Dia melibatkan huruf besar, huruf kecil. Okay, jelas semua Jom yang kedua pula. Yang kedua ialah kesalahan tanda sempang. Okey, kamu dah belajar kan? Okey. Bentuk kata apa yang ada tanda sempang? Tak tahu nak kena ni. Bentuk kata apa yang ada tanda sempang? Kita dah belajar dah. Kita belajar 2 minggu lepas saja dulu. 3 minggu lepas. Ah, Bagus. Nasib baik Arena ingat. Ya. Ingat kata ganda ialah kata ganda ada simbol tanda sempang. Dash, dash Tapi kamu kena faham.
Tak semua kata ganda ada tanda sempang kan. Ada juga kata ganda yang tiada tanda sempang. Contohnya kata ganda separa tunggal. Contohnya setikus, kekuda, lelabi, kekisi, pepohon. Itu kata tunggal. Kata ganda yang tiada tanda sempang. Okay, bagus. Seterusnya. Ya, cikgu guna. Seterusnya, jarak atau rapat. Kamu kena faham ada perkataan yang kena jarak, ada perkataan yang kena rapat. Okay, contohnya ni. Ketiga pula. Setiausaha, jarak ke rapat? Okay, kamu kena fast respon lah, laju-laju. Kita baru je kan, belum masuk imbuhan lagi. Ya. Kenapa? Kenapa Nial? Kenapa Nazak? Kenapa kena rapat? Kenapa setiausaha kena rapat? Ini pun tak belajar dah. Kenapa setiausaha kena rapat? Kalau kamu dapat jawab tu memang hebat lah. Pasal aku dah pernah terang dalam kelas lah. Kenapa? Sebab, tak tahu ni. Setiausaha ialah kata majmuk yang telah mantap. Faham? Tak ingat dah? Allah Akbar. Ni dia. Kita ada 15 kata majmuk mantap. Mana kata majmuk yang dieja rapat? Kan? Sebelum ni kita belajar, kata majmuk ni semua jarak kan? Makan, angin, kaki, bangku, alat, tulis, kertas, kerja, apa nama lagi ya? Macam-macam lagi lah kan? Semua jarak. Tapi hanya 15 kata majmuk. 15 perkataan ni ya yang dieja rapat. Ni dia contoh dia. Sekejap, sekejap. Aduh, lupa dah. Manalah kata majmuk ni. Ha. Ni nampak ni. Ada sejumlah 15 kata majmuk yang dieja secara rapat. Nampak ni, setia usaha yang tadi kan. Antarabangsa, beritahu, sukarela, Bumi Putera, Suruhanjaya, Jawatan Kuasa, tanda tangan, kaki tangan, tanggungjawab, kerjasama, warga negara, bla 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 bla, banyaklah. Okay, kamu kena hafal tau 15 ni, kamu kena hafal. Cikgu pun hafal kamu pun hafal tak? Okay tu je lah. So kena dapat. Apa lagi? Pola keselarasan vokal. Kelainan konsonan atau vokal. Itu melibatkan ejaan lah kan? Contoh macam ni lah, contoh macam ni. Apa contoh yang ni? Okay, mana betul? Maruku ke muruku? Kelas. Jadi makanan Mana betul? Maruku ke muruku? Komen dekat chat. Komen kan? Senyap je. Ada komen lah. Google je. Ya, muruku. Kan? Tapi kita biasa sebut maruku kan? Sebab kita dah biasa dengan sebutan tu. Sebenarnya bukan maruku, muruku. Kan? Muruku kan bukan maruku. Apa lagi ejaan?
Yang ni. Okey, mana betul? Istirahat ke istirahat? Ramai respon. Ya. Sebab Google kan. Istirahat. Ramai yang eja istirahat. So kamu kena alert lah dengan perkataan ni. Kamu kena follow ni tau. Alah pula. Kamu kena follow Facebook DBP. Dewan Bahasa Pusaka. Setiap bulan dia akan upgrade. Dia akan update. Dia akan muat naik isu-isu semasa tentang bahasa. Kan, ejaan baru, perkataan-perkataan yang baru yang telah di apa ni uh, ditransliterasi daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Kamu kena sentiasa ambil tahu, ambil cakna okay, dah okay lah. Itu je untuk ejaan. Okay, faham semua Faham settle. Okay, yang kedua ialah kesalahan imbuhan. Kesalahan imbuhan. Kelas, kita ada berapa jenis imbuhan? Kalau kanta. Kita ada berapa imbuhan? Cuba senaraikan imbuhan tersebut. Dah belajar lah kata tulisan kan? Apa imbuhan yang kamu belajar? Semua ada 4 imbuhan. Yang pertama imbuhan apa? Awalan. Bagus. Yang kedua? Akhiran. Bagus. Yang ketiga? Lanjutan. Bagus. Yang keempat? Ya, Dayan. Betul. Sisipan. Ini siapa cakap ni? Iman. Okey, bagus. Cikgu dah ajar semua dah kan? Sisipan apa dia? In. Okay, dah. Tu kamu kena tahulah imbuhan ni. Okay, tak minta cerita kot. Kamu semua tahu kan? Contohnya bukan perkedai salah. Perkedai. Ribu salah, ribuan. Ni biasalah. Kamu tahu lah. Kamu dah pro lah. Okay, yang kedua. Yang ketiga. Kesalahan kata. Benda pula kesalahan kata ni. Kesalahan kata ni kesalahan perkataan ke? Tidak. Maksud kesalahan kata ialah kata tugas. Ni dah. Kata tugas. Apakah contoh kata tugas? Ni dia. Kata sendi nama. Kata sendi nama apa dia? Di, dalam, dari, ke, kepada. Okey. Kata nafi apa dia? Bukan, tidak. Kata ganda? Kata ganda dah tugas ke? Silap ni kan. Kata ganda bukan kata tugas. Kata ganda tu golongan kata Kata bilangan. Tahu kan? Beberapa, semua, sebilangan, sesetengah. Itu kata bilangan. Kata tanya. Tahu kan? Apakah, siapakah, bilakah, mengapakah. Okay. Kata pemeri apa dia? Ialah, adalah. Kata bantu, mesti, harus, boleh, dapat, akan, masih, telah.
Kata arah, kata arah apa dia? Apa depan, belakang, atas, bawah, utara, selatan, timur, barat. Itulah kata arah. Kata penguat, sangat, amat, paling, terlalu. Apa lagi? Nian. Kata penegas apa dia? Lah. Kata hubung, yang, apa lagi? Kerana, supaya, agar. Okay, soalan ke? Bagus. Dan tu kata hubung gabungan. Manakala, banyak kata tugas ni banyak. Yang ni cikgu akan ajar lepas settle kata adjektif. Lama lagi. So untuk pertengahan tahun tak akan keluar tugas, jangan risau. Penjuru bilangan dah tahu kan? Seutai pula. Seutas rantai, sebuah kereta, segugus anggur, apa lagi? Apa lagi? Sebilah pisau, selaras senapang. Banyaklah Sejengkal. Eh, sejengkal. Betul-betul, sejengkal betul. Okey, kata seru. Kata seru tahu kan? Amboi, wah, aduhai, aduh, cis. Kata perintah. Sila, tolong, jangan. Itulah dia kesalahan kata. Maksud dia kesalahan kata tu gas. Okay, faham Untuk kesalahan kata ni faham semua kesalahan kata ni masuk kesalahan kata tugas. Okay, faham? Okay, semua. Ingat buat kerja lain Faham. Semalam kan cikgu ajar form 5. Ada seorang student dia ada 2 tuition dalam satu masa. Laptop ni tuition BM, sekolah ni phone ni tuition sejarah. Nampak? 2 tuition serentak, bayangkan. Macam mana tu? Punya gigih nak belajar tu. Tak apa lagi lah. Ada yang ni sambil dengan tuition dia pergi main ML pula. Push rank kan. Jangan tu. Okey. Tu je lah. Senang je kan. Yang keempat. Yang kita dengar lah. Lepas ni bagus buat latihan. Kejap-kejap azan. Yang keempat, kesalahan istilah. Istilah tu maksud dia eh istilah ni uh, maksud dia kamu kena pastikan perkataan yang kamu gunakan tu sesuai mengikut keadaan, situasi, mengikut masa, mengikut zaman. Faham? Mengikut konteks. Itu maksud istilah. Lagi istilah contoh apa Hmm, mana yang senang sikit?
Mungkin susah. Ni contoh. Gonta bomba yang empat ni dan penyelamat daerah Mualim bertindak cerdas. Tak sesuai lah. Kenapa tak sesuai? Cerdas ni melibatkan otak, akal, fikiran, kognitif. Sedangkan istilah yang betul adalah cergas. Cergas melibatkan fizikal. Cergas tu maknanya uh, aktif, pantas, segera, laju kan. Itu maksud cergas, melibatkan fizikal lah. Itu maksud istilah, kesalahan istilah. Perkataan yang kita gunakan tu perlulah sesuai mengikut situasi dia. Okay, itu je lah. Yang kelima. Yang kelima. Mana pun yang boleh lah. Kesalahan frasa. Cikgu pernah bagi tahu kan frasa tu apa dia? Saya baru habis pergi sekolah. Bagus. Okey. Apakah maksud frasa? Kalau kamu tak tahu, Google je. Apakah maksud frasa? Frasa tu apa dia? Frasa tu apa? 845 lah. Binaan yang boleh terdiri daripada satu patah kata. Alamak, tak dengar. Ulang-ulang balik. Binaan yang boleh terdiri daripada satu patah kata. Satu patah kata. Kat Google ni Ha. cakap. Google ke? Ah, Okey, sebenarnya binaan yang boleh terdiri daripada satu kata yang ke atas. Biasanya frasa ni dua perkataan ke atas. Contoh macam ni lah, contoh macam ni. Kereta. Kereta ni kata kenapa kata? Sebab satu perkataan. Kalau kereta ayah, kata ayah ni frasa sebab ada dua perkataan. Itulah maksud dia, faham? Kalau frasa kebiasaannya dua perkataan ke atas. Kalau kata satu perkataan je. Apa maksud kesalahan frasa ni? Maksud dia ni. Mana ni? Ni dia melibatkan kesalahan frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa seni nama. Apakah contoh frasa nama? Contoh tadilah kereta ayah. Ya Allah, besar pula. Kan, kereta ayah. Kereta ayah frasa nama. Kan? Kalau frasa kerja apa dia? Kita sekarang tengah buat apa? Betul lah, membaca buku. Okay, membaca buku itu frasa kerja. Kalau frasa adjektif, apa dia? Sangat cantik. Ini frasa adjektif. Kalau frasa seri nama, ke sekolah. Itu masuk frasa. Ada dua perkataan kan, nampak? Semua dua perkataan. Tapi kalau tiga perkataan boleh juga. Kereta ayah. Kereta ayah saya. Boleh juga. Tiga perkataan pun frasa juga. Okay. Itu je lah. Biasanya kesalahan frasa ni melibatkan hukum DM. Contohnya kan. Pakar guru. Salah. Yang betul lah guru pakar. Guru pakar tu maknanya guru yang berpengalaman.
ataupun guru yang berkemahiran, ataupun kita panggil sebagai guru pakar ni jurulatih utama lah kan. Ha, guru yang menjadi rujukan kepada guru-guru yang lain. Itu guru pakar. Contoh dalam bahasa Melayu. Siapakah pakar bahasa Melayu? Ha. Untuk bahasa Melayu kita rujuk siapa? Kalau dalam agama kan, contoh agama Islam kan. Kalau kita ada kemusyrikan dalam agama, kita rujuk siapa? Rujuk ustaz, ustazah ataupun alim ulama kan. Tapi kita rujuk kitab-kitab agama. Itu rujukan untuk agama kan. Kalau bahasa nak rujuk apa? Rujuk guru lah, guru-guru bahasa Melayu. Kita rujuk apa lagi? Munshi, Dewan Bahasa dan Pusaka kan. Contohlah. Okay. Frasa kerja tak transitif. Frasa adjektif. Contohnya, paling mahal sekali salah. Dia kena paling mahal atau mahal sekali. Tak boleh kita letak dua kata penguat serentak. Paling tercemerlang pun salah. Tak boleh ada paling ada ter lagi. Kena gunakan salah satu. Paling cemerlang ataupun tercemerlang. Dari semasa ke masa salah. Yang betul lah. Dari semasa ke semasa ataupun dari masa ke masa. Okay, ini semua kamu tahu Baik. Itu saja untuk kesalahan bahasa. Ada 5 ejaan, imbuhan, kata, istilah, frasa. Okay, semua faham tak? Faham, komen faham. Tak faham, tanya. Ada faham. Yang lain faham tak? Supaya ringkas saya juga tahu lah. Bagus. Iman. Dapat ke sekolah kan? Faham kan? Okay, lain faham tak? Wafi faham. Etika faham. Okay, Alhamdulillah. Ya, kesalahan-kesalahan bahasa ni kamu kena banyak buat latihan. Beli buku rujukan. Okay. Dah faham? Jomlah kita buat latihan. Allahu Akbar. Okay. Banyak ni Okay, jom tengok kesalahan ejaan. Wow, ada 10 kesalahan ejaan ni. Okay, sekarang ni kamu guna annotate kat sini. Annotate ni kamu gariskan. Ataupun kamu komen dekat chat ni sekarang. Komen kat chat lah senang. Perkataan apa yang salah. Contoh kan. Contoh, industri salah. Dash, apa yang betul? Industri. Macam tu. Boleh buat. Okay, komen sekarang Astagfirullahaladzim. I dagang. Bagus. I dagang kena ada dash. Kenapa dash? Sebab dia pinjaman. Dia pinjaman bahasa Inggeris. Kampung. Betul. Ini kesalahan bagi huruf vokal. Multinational. Ya, bagus Atika. Kenapa kena dapat? Multi kan imbuhan awalan. Imbuhan awalan pinjaman daripada bahasa Eropah. Multi.
Ah, ya, bersyukur, bersyukur. Yang ni kesalahan apa ni? Kesalahan huruf vokal. Sama juga huruf vokal. Ya, Melayu, Melayu. Kenapa kena huruf besar? Sebab Melayu tu ialah kata nama khas. Ya, ada Melayu kat sini. Ah, betul, betul. Ya, luar bandar dan luar. Kena jarak lah Kena berjarak sebab ia luar bandar ialah frasa. Ya, Malaysia, Malaysia. Sebab Malaysia ada kata nama khas. Ya, ekonomi tu ialah perkataan yang asal. Bukan pinjaman Itu memang perkataan asal bahasa Melayu. Ya, sektor, sektor. Ya, sektor tu bahasa Inggeris. Yang betul adalah sektor. Lagi. Lagi tak? Dah cukup dah tu. Semua dah komplit sebelum. Okey. Terima kasih semua. Ejaan senang lah Kalau masuk imbuhan tu pening lah. Okey. Yang ni. Tapi kalau dalam exam. Kan? Nak buat jadual boleh. Ataupun nak buat macam ni boleh. Yang kamu komen dekat chat ni macam ni. Make sure Make sure kalau ada 10 kesalahan. Senaraikan 10 saja. Jangan senaraikan lebih. Kalau tiba-tiba Akif senaraikan nombor 11. Nombor 11 tu memang pemeriksa tak akan baca. Sia-sia je. So kalau 10 kesalahan, 10 kesalahannya. Dan lagi satu, paling penting sekali, ikut urutan. Wajib ikut urutan. Janganlah kamu cari yang Melayu dulu. Lepas baru industri, tak boleh. Kena ikut urutan. Okay, dah. Susah sikit ni ambil ni senang. Okay, next. Yang ini ada 10 juga kesalahan. Zoom ya. Ini 10 kesalahan. Eh, kejap. Ini ejaan ke Saya lima balik. Sorry. Bukan. Okay, sorry. Tak boleh skip lah. Kita ke sini dulu Kita masuk imbuhan dulu. Okay, jom tengok ni. Yang ni ada kesalahan imbuhan. Yang ni pun ada 10 juga. 10 kesalahan imbuhan. Okay, boleh komen dekat chat Ingat imbuhan bukan kesalahan ejaan ke kata ke tak imbuhan je. Ada 10. Jumpa ke? Dia jumpa dah. Bertolak. Kejap Cikgu pun tak buat lagi ni.
Bertolak kejap mana tu bertolak ni. Oh ni, okey, okey. Ya. Kesalahan imbuhan awalan bukan bertolak, bertolak. Bagus. Bertolak. Okey, bagus Nial. Okey, come on. Lagi 9 perkataan lagi. Lepas settle, kita rehat kejap 5 minit Apa tandas ke makan ke. Itu raya. Ya, baris pertama pun dah ada kesalahan dah. Baris pertama. Kemasukan, kemasukan. Betul. Mana kemasukan ni? Mana dia kemasukan? Ya, betul. Kemasukan kesalahan imbuhan airan. Bagus. Atika. Nohon. Nohon. Typo kot. Typo, typo, typo. Dia typo. Abaikan mohon tu. Ada kesalahan Bagus Zuhelmi. Mempertingkat, mempertingkatkan. Mana ni. Ni. Mempertingkatkan. Betul bukan bukan. Tak ada kaitan dengan kesalahan ejaan tak ada. Ya betul Semi, betul betul. Baru-baru. Tak tak tak. Yang ni melibatkan kesalahan ejaan Dayan. Ejaan. Sorry. Kesalahan imbuhan. Sorry, imbuhan bukan ejaan. Imbuhan Ada 3 lah, lagi 7. Email. Bukan bukan. Ini tak ada kaitan dengan ejaan. Imbuhan, imbuhan. Imbuhan. Yang ejaan email tu memang betul ni ejaan email tu memang standard bahasa Melayu Memang macam ni. Kita cikgu bagi peluang. Kalau sampai tak jumpa baru cikgu tolong. Kalau malas type, bagi tahu je buka chat, buka mic. Pengajian. Pengajian tak ada kaitan. Ini kesalahan imbuhan, imbuhan. Bukan kesalahan ejaan tak. Imbuhan apa? Imbuhan awalan ke, akhiran ke, apitan ke, sisipan. Cari imbuhan yang salah. Contoh macam contoh. Saya harapkan. Salah lah. Ini ayat aktif. Kan harapkan. Saya harap. Berharap. Saya berharap. Memilih. Pemilihan. Yang mana tu? Yang mana tu? Kat mana Tu tak nampak Aduh. Tolong gariskan jap. Yang memilih tu. Okey. Bagus, bagus. Sesi pemilihan Nampak? Dia ada clue nampak? Ini clue dia nampak ni. Pemilihan nampak? Mendukung
Betul. Mendukung tu salah. Bukan mendukung. Bukan pendukung. Mendukung, eh. Bagus. Kita mesti mendukung. Mendukung tu maknanya kita menyokong. Perkabaran. Perkabaran tak ada kesalahan. Perkabaran tu betul, eh. Tetapi apa? Tak apa. Okay, Nohon tu dia apa ni? Pentaksir pula. Penggubah Typo. soalan yang salah aja. Tak apa, abaikan. Sebab kita fokus kepada kesalahan imbuhannya. Faham eh? Yang buat soalan ni kawan cikgu ni, dia silap, typo. Okay, apa lagi? Apa lagi? Tu kan imbuhan susah kan? Cari juga. Ni dah. Kerjaan Aziz pada masa ini akan saya contohi. Kenapa contohi? Sebab ini ayat pasif. Ayat pasif kan, contohi. Kenapa? Sebab subjek kat depan. Contoh. Ya, betul Atika. Okey, lagi tak? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Lagi tiga, lagi tiga. Diperolehi salah. Pengalaman yang diperoleh. Kenapa salah? Kenapa bukan diperolehi? Sebab tiada objek. Tak ada objek eh. Okey, diperoleh mana? Mana lagi? Cikgu, Ya, menanti tu menantikan eh? menanti yang mana eh? Bawah tu. Saya akan menanti email. Menanti tu maksudnya menunggu. Betul, betul, betul. Nanti betul, menanti tu maksudnya menunggu. Kalau kita confirm nanti pada menunggu, betul kan? Saya menunggu email daripada saudari, daripada Azli. Betul lah tu menanti. Okey, lagi dua, lagi dua. Memberi teladan. Bukan berteladan, memberikan teladan. Memberikan teladan. Okey, lagi satu, lagi satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Lagi satu je. Susah juga kan? Cikgu pula jumpa lagi satu. Saya mendapat perkabaran bahawa pelatih. Yang ini kesalahan imbuhan awalan. Kesalahan imbuhan awalan. Bukan pelatih Pelatih tu kita lah yang kena train ni pelatih. Kan? Macam kamu masuk apa ni? Apa nama tu? PLKN kan? PLKN kamu pelatih.
pelatih PLKN. Sekarang ni bukan nak pelatih, dia nak jurulatih, coach. Saya mendapat perkabaran baru jurulatih. Jurulatih yang beri kelatihan. Jurulatih lah, bukan pelatih yang beri kelatihan. Ini kesalahan imbuhan awalan. Okey, dah cukup lah tu. Okey, kita rehat 5 minit. Okey, 9:12 minit kita mula balik. Astagfirullahalazim. Kelas, kamu punya jamuan raya buat dah dekat sekolah? Buat. Um, Buat. Murid join tak murid? Join. Apa? Maksud cikgu murid-murid semua join? Ke cikgu je buat? Jangan. Join Jadi makanan macam mana makanan? Makanan tu bawa sendiri ke ataupun bagi duit dekat sekolah? Bagi duit, lepas tu siapa nak bawa, boleh bawa. Oh, setiap murid kena bayar berapa ringgit? Macam ni 12. Ha? 12. RM12. Sekolah Iman ada berapa orang murid? 1,000 lebih lah. 1,000 lebih lah. Ada 2 sesi lah. Satu je. 1,000 lebih. Banyak ke? Iman kat Selangor kan? Johor. Oh. Kalau 1,200 kali RM12. Ush, takkanlah 14,000 kutipan ya? Ya ke? Oh, Tapi makanan dapat macam-macam lah. makanan? Ha? Orang pun dapat makan macam-macam lah. Makan ada, pencuci mulut ada, air ada. Dia buat dekat Padang ah? Ke Dewan? Dewan lah. Dewan. Okay. Sebab soal cikgu buat juga. Tapi soal cikgu tak melibatkan murid. Sebab soal cikgu soal cerita kan. Memang melibatkan guru je lah. Tak murid tak termasuk. Soal cikgu pun ramai juga. Dalam 1,200 juga murid. So cikgu tahu juga sekolah-sekolah kamu ni macam mana dia buat jamuan. Pukul berapa? Habis pukul berapa cikgu? Habis pukul berapa? 9:12 kita start balik. Habis yang senang lah. Tak tahu tu makna kita tak buat. Yang lain macam mana? Yang lain kutip duit juga ke? Ke tak buat jamuan raya? Siapa kat sini sekolah Penang? Penang. Komen sikit. Siapa kat sini sekolah Penang? Atika. Kamu suka apa Atika? Cikgu tak tanya tu tapi cikgu lupa lah. BJ, Bukit Jambul. So Bukit Jambul macam mana jamuan raya? Kutip duit juga? Bukit Jambul sekolah Iley kan? Ke ada JPN sponsor kan? JPN kat sebelah tu je. Potluck bagus. Pendapat cikgu kalau buat potluck tu cukup tak payah kutip duit lah. Sebab kalau kita kutip duit, lepas tu kita buat potluck kan? Ada kan membazir. Aisyah, sekolah apa Aisyah? Oh, Mengkuang. Cikgu saya lupa lah. Mengkuang. Oh, Mengkuang. Dekat Gul Perahu kan? Dekat area Taman Gul Perahu. Sekolah saya. Oh. Jarang pelajar Kristian. Um, murid dekat sekolah Danisha tu
banyak Cina ke? Cina India eh? Biasanya banyak ke sini macam international school. Oh, Cina Iban. Oh, ni Sabah eh? Sarawak eh? Oh, patutlah Sarawak. Baik, baik. Saya lupa lah. Kalau Semenanjung jarang kan? Biasa kalau Cina ni kebanyakannya semua Buddha kan? Jarang yang agama Kristian ni. Ya, betul, betul, betul. Baik, baik, baik. So tak, jamuan raya buat juga ah. Melibatkan murid ke tak? Tak buat ah. Tapi kat Sarawak ni lain kan dia punya vibe kan. Mesti walaupun murid bukan Islam pun disambut juga kan. Oh, cikgu Uli. Cikgu Uli? Cikgu je, okey, okey. Wah, cikgu sekarang ni dah kat Penang, tak tahu nak raya kat mana dah. Kamu cikgu kat Perak kan. So Penang ni tempat kerja je. So tak tahu hari tak balik kampung, tak tahu nak buat apa. Ada pun hal buat cikgu Cikgu pisang kat satu hari ni. Okey, settle. Seterusnya, yang ni kesalahan kata. Kesalahan kata ni maksud dia kesalahan kata tugas, kata senama, kata bantu, kata baba, kata penegah, bla 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 semualah eh. Okey, sama juga ada 10 kesalahan. Hmm. Jom tengok. Senaraikan 10 kesalahan kata kat sini. Astaghfirullahalazim. Kita beri clue lah. Macam susah je. Ada kesalahan kata sendi nama, kesalahan kata hubung, kata penguat, tu je lah. Kata senama, kata hubung, kata penguat. Astaghfirullahaladzim. Dah jumpa tak? Susah kan?
okey lah, saya tunjuk contoh. Nampak? Di kalangan salah. Kenapa salah? Di tu untuk tempat. Kalangan ni tempat ke? Bukan tempat. Kalangan ni benda, kalangan ni ialah apa ni? Kata bilangan kan. So dia abstrak. Abstrak kita gunakan dalam. Apa lagi? Nian. Nian ialah kata penguat. Nian tu kata penguat belakang. Kata penguat belakang. Contohnya, indah nian. Cantik nian. Mak nian tu kata penguat belakang. Sedangkan dekat sini, dia nak kata penguat hadapan. So, nian ni kita kena ubah kepada sangat. Sangat membimbangkan ataupun amat membimbangkan. Bolehlah mana-mana. Okey, seterusnya yang ketiga. Mata pelajaran pendidikan Islam atau pendidikan moral. Apa yang salah kat sini? Hmm, Okey, maknanya kat sini dia tak nak pilihan. Kalau atau tu menunjukkan pilihan kan? Dia tak nak pilihan. Dia kat sini dia nak dua-dua sekali. Dan. Dan dan pendidikan moral. Yang ni salah. Bukan terhadap kepada. Sebagai pemangkin kepada pertumbuhan akhlak remaja. Kepada, ya betul. Kepada. Sebab kepada tu menunjukkan sasaran. Sasaran. Sasaran tu kita gunakan kepada. Dia patut bersyukur, cikgu. Dia patut bersyukur. Mana-mana? Ni. Setengah. Takkanlah ibu bapa setengah ya. Sekerat je kan. Ni kesalahan kata bilangan. Bukan setengah, sesetengah. Kata bilangan Astagfirullah. Okey, dalam. Kenapa dalam salah? Dalam ni ada dua fungsi je. Yang pertama ialah kata serinama. Yang kedua ialah kata adjektif. Contoh kata serinama apa dia? Dalam fikirannya, dalam bidang pendidikan, kan? Itu untuk kata serinama. Yang kedua ni kegunaan dia untuk kata adjektif. Sungai itu sungguh dalam. Itu menunjukkan kata adjektif, kata sifat. So kat sini bukan kita nak gunakan kata serinama ataupun kata adjektif. Kat sini kita kena gunakan kata hubung. Semasa mendidik. Semasa boleh, ketika boleh. Apabila boleh. Dia patut bersyukur tu betul. Oh, dia. Oh, okey, faham. Betul, Daniza.
Tapi sebenarnya ini pun salah juga ni yang buat soalan ni. Dia ni bukan kesalahan kata kan. Dia ni ialah kesalahan kata nama kan. Kata ganti nama diri yang ketiga. Kata ganti nama diri bukan kata tugas eh. Kata ganti nama diri tu lebih kepada istilah. Ni dia sesat sikit tapi tak apalah. So bukan dia mereka sebab ibu bapa ada dua orang kita gunakan mereka. Kepada anak mereka pun salah, bukan kepada bagi. Bagi anak mereka ini kesalahan kata hubung. Ini pun salah bukan apa saja, apa-apa sahaja. Apa-apa ialah kesalahan kata ganti nama diri tanya. Sebaiknya pun salah dengan sebaik-baiknya. Kena gandakan sebaik-baiknya. Susah juga yang ni Okey, yang terakhir sekali sebelum cikgu habiskan kelas. Istilah, susahnya istilah. Okey, kesalahan istilah. Pecah-pecahan, pecahan-pecahan salah, bukan pecah-pecahan. Sisa-sisa. Sisa-sisa bahan elektrik. Sisa-sisa tu maknanya waste, W-A-S-T-E, waste. Electronic waste. Sisa-sisa. Bahan elektrik dan elektronik yang musnah. Bukan musnah Biasanya bahan elektrik dan elektronik yang bukan musnah, dia rosak kan. Kalau rosak kita akan buang lah kan. Tak perlu tunggu musnah, tak perlu tunggu hancur pun. Kan kalau phone kita ni dah rosak kita terus buang, bukan musnah rosak. Ni salah istilah. Berlakunya perubahan tanah. Betul. Akan mengakibatkan. Istilah betul lah mengakibatkan. Kamu dah pening susah Istilah ni susah. Istilah ni dalam soalan mesti ada satu je. Jarang lah istilah sampai tanya sampai 3, 4 tak. Satu je. Akan melebur masuk. Bukan melebur meresap. Melebur ni api ada kalau berlaku di pembakaran tu melebur bukan melebur meresap. Kalau kita tak uruskan pembuangan sisa elektronik dengan baik maknanya kamu buang campak kat tanah kan. Jadi apa berlaku? Bahan-bahan kimia tu bromine, plumber, sulfur tu akan meresap ke dalam tanah. Apa kesannya kalau bahan ni masuk dalam tanah? Kandungan pH tanah tu akan meningkat. Bila pH meningkat, tanah tu akan jadi berasid. Bila berasid, apa yang berlaku? Tanah tu tak sesuai untuk kita usahakan sebagai tempat pertanian.
Lagi satu, kalau tanah biasa itu tak selamat. Sebab ada bahan-bahan kimia tak selamat lah untuk kesihatan. Meresap dan tidak selamat. Keadaan ni terang membuktikan, bukan terang membuktikan, jelas membuktikan. Jelas membuktikan Cikgu dah buat semua. Perubahan bahaya ini turut menjadi punca pencemaran alam sekitar. Hal ini juga dapat mempengaruhi kebaikan tanah. Bukan kebaikan tanah kesuburan tanah. Kan cuba kita tahu tadi kan. Kalau tanah tu berasid dia tak sesuai untuk kita tanam pokok. Contoh macam ni kan. Kan baru ni kan ada berlakunya kebakaran. Kebakaran dekat Putra Heights kan. Ada yang bagi suggestion. Kenapa tak ambil air laut je kan? Kita padamkan kebakaran. Kalau kita gunakan air laut ni mengandungi garam yang tinggi kan. So, memanglah api tu boleh padam. Tetapi masalah sekarang, garam tu akan stay dalam tanah tu. Garam akan meresap dalam tanah. Apa yang berlaku? Bila tanah tu ada kandungan garam yang tinggi, tanah tu tidak akan subur. Bila tak subur, kamu tanamlah pokok apapun, semua tak hidup. Sebab itulah kita tak gunakan air laut untuk memadamkan kebakaran. Nanti tanah tu tidak subur. Tanah tu akan mengandungi mengandungi kandungan garam yang tinggi. Okay, so kebaikan salah kesuburan. Pelajaran alam sekitar, bukan pelajaran alam sekitar pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar. Angka suara ini dapat dikurangkan. Cuba dapat kerjaan melalui Kementerian Alam Sekitar dan Air. Betul lah tu. Pelbagai ejen. Ejen apa pula? Ejen Ali. Bukan ejen agensi. Agensi tu maknanya pertubuhan kerajaan ataupun pertubuhan bukan kerajaan. Ejen ni macam NGO lah lebih kurang. Kan? Agensi. Cukup 10 kan? 8 lagi 2 tak ada. Lagi 2 tak ada pelupusan. Pelupusan bahan. Pembuangan Kenapa pembuangan? Okay, sebab dia kata kan, dia kata pelupusan bahan menjadi punca pencemaran sekitar. Kalau kita lupuskan barang contohlah phone ni kan. Kalau phone ni kita lupuskan tu maknanya kita hancurkan. Masuk dalam mesin sampai jadi serbuk-serbuk kecil. Kalau kita lupuskan dengan selamat kan, jadi tidak akan berlakunya pencemaran sekitar. Faham? Lupuskan tu kita hilang terus. Lupus hilang terus. Tapi kalau kita buang, itu yang akan menyebabkan pencemaran. Sebab itulah kita tukar pelupusan kepada pembuangan. Kalau kita buang yang tu kat tanah lama-lama tu, dia akan mengeluarkan bahan-bahan kimia tu. Tadi kan, sulfur, bromin dan semua tu kan. Okay. Lagi satu.
Astagfirullahalazim. Attendant kerja-kerja Menangani. Menangani tu betul, tak salah. Menangani, mengatasi tu sinonim sama je. Yang Allahu Akbar ini. Perubahan tanah, bukan perubahan tanah, pencemaran tanah. Kamu jangan ingat kita ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bunyi kan. Pencemaran tanah pun ada juga. Okey lah, itu sajalah. Okey Jadi cikgu syorkan kamu kena belilah buku latihan untuk jawab soalan penyuntingan ni. Okey. Attendance kejap Okey, baik. Alright, selesai sedar kelas kita pada hari ini. Untuk next week, cikgu nak fokuskan kertas 2 bahagian B, soalan pemahaman Okey, itu saja. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat hari raya. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Sama.